Pernah tak ada terfikir, apa kaitan air kolam renang dengan garam yang kita letak dalam masakan? Jawapannya ada pada salah satu keluarga unsur yang paling reaktif dan berwarna-warni dalam jadual berkala. Jom kita selami kumpulan 17, keluarga halogen. Okey, kita mulakan dengan satu teka-teki. Apa agaknya persamaan antara peluntur, garam dan ubat gigi? Bunyi macam tak ada kaitan kan? Tapi sebenarnya, jawapannya ada pada satu kumpulan unsur yang sangat istimewa. Baiklah, jom kita kenal dulu siapa sebenarnya keluarga halogen ni. Mereka ni duduk dalam lajur ke-17 jadual berkala unsur. Dan percayalah, mereka ni bukan calang-calang unsur. Inilah dia ahli-ahli utamanya. Ada fluorin, klorin, bromin, iodin dan asetin. Dalam penerokaan kali ini, kita akan mengembara dari atas ke bawah. Dari gas yang paling ganas sampailah ke pepejal yang lebih tenang. Dan kita akan lihat macam mana sifat mereka ni boleh berubah dengan begitu ketara. Okey, satu benda penting yang anda kena tahu pasal halogen. Diorang ni sangat-sangat reaktif. Sampai tak boleh wujud sorang-sorang dalam alam semula jadi. Jadi, diorang ni sentiasa akan berpegangan tangan dengan kembar dia untuk jadi stabil. Sebab itulah kita selalu tulis sebagai Cl2, Br2 dan seterusnya. Inilah yang kita panggil sebagai molekul dwi-atom. Baiklah, jom kita teruskan. Perkara pertama yang paling senang kita nampak bila kita telusuri kumpulan ni dari atas ke bawah ialah perubahan sifat fizikal dorang. Sesuatu yang kita boleh nampak dengan mata kita sendiri. Cuba anda bayangkan sekejap. Kalau kita bergerak dari klorin, turun ke bromin dan terus ke iodin, apa agaknya perubahan fizikal yang akan berlaku ya? Dan inilah dia jawapannya. Cantik kan corak dia? Cuba tengok jadual ni. Dari segi warna, ia jadi semakin gelap. Mula dengan klorin yang kuning kehijauan, pergi ke bromin yang perang kemerahan dan akhir sekali iodin yang ungu kehitaman. Keadaan fizikal pun berubah. Dari gas kepada satu-satunya unsur bukan logam yang wujud sebagai cecair, iaitu bromin, dan akhirnya jadi pepejal. Sangat jelas perubahannya. Jadi, kenapa pula ia boleh berubah dari gas ke pepejal? Jawapannya mudah je. Saiz. Semakin kita turun ke bawah, molekul jadi semakin besar dan berat. Bayangkan macam ni lah. Molekul yang lebih besar ni ada daya tarikan sesama sendiri yang lebih kuat. Jadi, kita perlukan lebih banyak haba untuk pisahkan dorang. Itulah sebabnya takat didih dan takat lebur mereka makin meningkat bila kita turun ke bawah. Sekarang, kita masuk ke bahagian yang paling menarik tentang halogen, sifat kimia dorang, ataupun lebih tepat lagi, kereaktifan. Inilah dia misteri utama yang kita akan bongkar. Kenapa kereaktifan mereka ni berubah? Rahasianya ada pada nombor ini, 7. Setiap satu atom halogen ada 7 elektron valence, iaitu elektron kat petala paling luar. Untuk jadi stabil, dorang cuma perlukan satu lagi elektron. Disebabkan dorang terdesak sangat nakkan satu lagi elektron inilah yang buatkan mereka jadi super reaktif. Okey, jom kita fahamkan logik di sebaliknya, langkah demi langkah. Pertama, bila kita turun ke bawah, saiz atom makin besar. Ini bermakna jarak antara nukleus yang positif di tengah dengan elektron di luar tu jadi semakin jauh. Akibatnya, tarikan nukleus tu untuk menangkap elektron baru dari luar jadi makin lemah. Jadi, kesimpulannya senang je. Makin susah dia nak tangkap elektron, makin kurang reaktiflah dia. Jadi, kereaktifan halogen sebenarnya berkurang bila kita menuruni kumpulan. Teori dah cukup kan? Sekarang, masa untuk tengok bukti depan mata. Jom kita saksikan sendiri macam mana corak kereaktifan ni terbukti dalam beberapa tindak balas kimia. Ujian pertama kita, apa jadi bila halogen ni bertemu dengan wool besi yang panas? Perbezaan dia memang sangat-sangat jelas. Gas klorin, dia bertindak balas dengan sangat pantas, menyala dengan terang. Bromin pula lebih perlahan sikit. Iodin, dia bertindak balas dengan sangat-sangat perlahan, cuma nampak bara yang malap je. Ini bukti kukuh yang klorin memang paling reaktif, diikuti bromin dan iodin yang paling malas nak bertindak balas. Seterusnya, kita tengok pula tindak balas dengan air. Yang ini ada kaitan sikit dengan peluntur yang kita biasa guna kat rumah tu. Dan sekali lagi, corak yang sama berulang. Klorin bila larut dalam air, dia boleh lunturkan warna kertas litmus dengan cepat. Bromin pun boleh, tapi lebih perlahan dan tak sekuat klorin. Iodin pula hampir tak ada kesan apa-apa pun. Ini sekali lagi mengesahkan corak kereaktifan yang kita dah bincangkan tadi.
Okey, kita dah sampai pun ke penghujung kembara kita menuruni kumpulan 17. Jom kita simpulkan apa perkara-perkara penting yang kita dah belajar. Rumusannya mudah je dan slide ni tunjukkan dengan sangat jelas. Apabila kita bergerak menuruni kumpulan 17, ada 3 benda yang akan bertambah. Saiz atom, takat didih dan warna yang jadi makin gelap. Manakala satu sifat yang paling penting iaitu kereaktifan akan berkurang. Inilah dia kod rahsia keluarga halogen yang perlu kita ingat. Jadi kita kembali kepada soalan asal kita tadi. Daripada klorin yang membersihkan air minuman kita, sampailah ke iodin dalam garam yang menjaga kesihatan kita, kereaktifan halogen inilah yang sebenarnya menjadikan ia sangat berguna. Peluntur, garam, ubat gigi, semuanya dikuasai oleh keluarga yang sama. Jadi soalan terakhir saya untuk anda, lain kali anda guna bahan-bahan ni, adakah anda akan melihatnya dengan cara yang berbeza? Cuba fikirkan, kat mana lagi agaknya unsur-unsur hebat ni bersembunyi di sekeliling kita?